PMS cakap bekalan minyak negara kita cukup sampai Mei dan kekal dengan harga subsidi RM1.99 seliter. Tapi sampai bila? Dengan situasi perang yang semakin memuncak dekat Timur Tengah antara Iran, Amerika dengan harga minyak dunia meningkat mencanak naik. Tapi korang tahu tak, adakah kesan harga minyak yang melambung tinggi hanya memberi kesan kepada petrol, kereta dan motor saja? Ada menteri yang bagi cadangan mulakan bertanam dekat rumah. Betul ke? Macam kelakar kan? Kalau kita ikut perkembangan terbaru lah, Iran memang nampak nak drag perang ni selama mungkin. So, kalau perang ni berpanjangan lebih daripada 2 bulan, melebihi simpanan minyak negara Malaysia, apa akan jadi lepas tu? Mungkin kerajaan Malaysia dah tak boleh tampung lagi subsidi minyak yang terlalu tinggi. Bila harga minyak naik, kos transportation akan naik, kos operasi akan naik, kos barang semua akan naik. Kalau betul lah perang Iran ni berlarutan sangat panjang dan ekonomi satu dunia jatuh, adakah cadangan menteri untuk menanam sayur kat rumah tu sesuatu yang kelakar? Korang dah bersedia ke?